Sobin. Mana Apik? Apik nak sampai. Soal lupa. Kau ni je. 这个可以。 Kau dia mana? I think sampai. Saya call dia. Jap. Bentar. Seorang lagi. Okay. Dah sampai sana. So dia lari? Bukan. Syafiq. Bukan. Panggil dia lari? Dia pick up phone tak? Tak ada pick. Kalau tak pick up, kita kena jalan dulu. Dia kata 5, saya takut dia pintu depan. Sekejap call Apik. Tak agak? Tak agak, kita terpaksa jalan lah. Sebab dia tu nak dedahkan pasal ni, pasal scam compound ni, 10 orang ni. Tapi dia tak ada pula. Nak benda tu cakap dulu nanti kau... Okey. Kali bukan? Dia apa? Ya, betul lah. Ini Cambodia. Suntat. Oh, Cambodia. Cambodia. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada aktivis MHO, Mr. Andrew Fu, selaku penyeras MHO bagi masyarakat Cina di Malaysia, Ngazaki, Mr. Pang dan juga aktivis-aktivis yang lain. Tidak lupa juga kepada keluarga-keluarga mangsa yang kebanyakannya sedang menunggu anak mereka yang belum pulang. Ada yang setahun, ada yang sampai 3 tahun yang masih lagi berada. Kebanyakan yang ada kat sini adalah anak-anak mereka yang berada di Myanmar. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan keselamatan dan juga rakan-rakan media yang sentiasa membantu untuk membawa isu-isu yang begitu penting ini. Mengapakah kita hadir hari ini di depan Wisma Putra? Kerana untuk maklumat tuan-tuan, kita hadir hari ini adalah untuk menghantar surat kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, merangkap pengerusi ASEAN untuk tahun 2025. Pertama kali kita ingin menyatakan ucapan tahniah kita kepada Malaysia dan juga pengurusi ASEAN atas penganjuran persidangan ASEAN baru-baru ini, yang pada saya satu penganjuran ataupun event yang sangat baik yang memberikan nak membawa nama baik Malaysia ke tempat yang lebih baik. Tetapi apa yang menduka citakan saya adalah saya tidak nampak ada sebarang isu yang dibangkitkan mengenai permasalahan isu pemerdagangan manusia yang sudah lama wujud dan berada di negara-negara ASEAN. Bermaksud saya tidak ada dengar isu ataupun usul perbincangan di dalam ASEAN ini yang menjurus memberi fokus mengenai permasalahan mengenai kewujudan scam compound ataupun pusat-pusat scam khususnya di beberapa negara seperti Laos, Myanmar dan Cambodia. Dan saya juga tidak mendengar bagaimana isu yang perlu dibangkitkan mengenai rakyat Malaysia yang masih lagi terkandas, stranded, masih lagi berada di scam compound, dipaksa menjadi scammer, dipukul, diperdagangkan, dijual daripada scam compound pertama, kedua, ketiga dan keempat. Isu ini bukan merupakan isu yang baru dan merupakan isu yang telah lama wujud tetapi tidak noktah sehingga hari ini. Jadi pada hari ini kita ingin membawa surat kita kepada Yang Amat Berhormat selaku pengerusi ASEAN untuk meminta beberapa perkara yang begitu penting. Antara cadangan yang kita ingin minta kepada pihak ASEAN adalah nombor pertama, cadangan agar negara-negara ASEAN menubuhkan satu pasukan tindakan khas serantau bagi menyelaraskan siasatan usaha menyelamat dan pemulangan mangsa-mangsa pemberdagangan manusia yang sedang terperangkap di negara-negara anggota. Ya, kita tahu bahawa wujudnya ASEAN Police ataupun dipanggil ASEAN Pol. Tetapi sama ada keberkesanannya itu baik atau tidak. Pokok pangkalnya hingga hari ini masih lagi wujud scam compound di negara-negara seperti Laos, Kamboja dan Myanmar. Walaupun mereka telah mengatakan secara jelas bahawa mereka akan menutup scam compound di Golden Triangle
Mereka kata mereka akan wujud task force, akan menutup semua isu-isu pemerdagangan manusia di Cambodia. Tetapi secara realitinya, perkara itu masih lagi wujud dan masih lagi ada. Jadi, kita ingin meminta kepada yang dihormati, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolonglah, berikanlah perhatian yang serius. Gunakan kesempatan sebagai chairman ASEAN untuk meminta komitmen yang lebih daripada komitmen sebelum ni. Saya bagi tahu memang ada task force yang diwujudkan oleh Cambodia untuk memerangi atau menangkap atau membuat operasi, tapi malangnya scam compound masih lagi wujud di negara seperti Cambodia. Saya juga dapat maklumat bagaimana di Laos, bagaimana pihak berkuasa Laos di khususnya Golden Triangle mengatakan bahawa mereka nak zero rise scam compound, tapi masih lagi wujud sindiket-sindiket pemerdagangan manusia ataupun online scam di Laos. Jadi kita minta kepada pihak ASEAN untuk mula campur tangan dan membawa isu ini. Yang kedua, memperkasa perjanjian dan protokol ASEAN yang sedia ada berkaitan dengan pembantrasan pemerdagangan manusia, termasuk memperkukuhkan mekanisme penguatkuasaan rentas sepadan cross border dan pertukaran maklumat di antara negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menyelaraskan tindakan diplomatik yang lebih agresif, memastikan nasib rakyat Malaysia yang di luar negara dibela dan teratur dan untuk diselamatkan. Umumnya saya nak bagi tahu masih ada lagi persepsi yang pada saya tidak tepat. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahawa 9/10 daripada orang yang berada di scam compound tersebut adalah orang yang rela bekerja di sana. Itu satu data yang pada kita tidak tepat. Kita mempunyai maklumat bahawa ramai lagi yang memang ditipu. Pergi di sana dipaksa. Buktinya tengok belakang-belakang. Adakah anak-anak tuan-tuan ni semua ni memang sengaja nak kerja di scam compound ataupun dipaksa kerja di scam compound? Dipaksa. Jadi sebab itulah hari ini kita hadir, kita ingin menunjukkan bahawa meminta rayuan. Dua fokus utama yang kita minta. Fokus yang pertama, menyelamatkan rakyat Malaysia yang masih lagi berada di scam compound, khususnya di Myanmar. Itu nombor satu. Yang kedua, memberikan komitmen yang lebih untuk menutup pusat-pusat scam yang masih lagi ada. Sama ada di Laos, di Myanmar ataupun di Cambodia. Selagi mana wujudnya scam compound ini, selagi itulah masalah ini tidak akan berakhir. Hari ini anak-anak keluarga-keluarga yang berada di belakang ni, besok lusa mungkin ahli keluarga ataupun saudara-saudara mara kita pula yang akan pergi ke sana. Selagi mana wujudnya scam compound ini, selagi itulah negara ASEAN pada kita tidak selamat. Kerana anak-anak kita, saudara mara kita satu hari nanti mungkin juga akan ditipu dan menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Oleh yang demikian, saya meminta komitmen yang lebih sedikit daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam kesempatan menjadi chairman kepada ASEAN ini. Kami memohon dan merayu supaya pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan merangkap chairman ASEAN untuk menjalankan komitmen yang lebih bagi membantras isu-isu yang melibatkan pemerdagangan manusia dan menyelamat ahli-ahli keluarga yang masih lagi terperangkap, khususnya yang berada di Myanmar. Itu saja daripada saya. Okay, kita jumpa Azrul Syafiq untuk beri sikit kenyataan. Selamat tengah hari kepada rakan-rakan media, Datuk Syam selaku Susah Agong, Andrew Fu dan aktivis-aktivis serta keluarga-keluarga mangsa yang hadir pada hari ini. Baru-baru ni saya dengan Andrew, kami ada pergi ke sepadan Myanmar untuk memantau bagaimana pusat-pusat sindiket yang masih lagi beroperasi di sana. Dan kita pergi ke semua pusat-pusat skamer yang ada di seluruh kawasan Myanmar. Ada video-video juga yang untuk pengetahuan semua yang diupload oleh Andrew dan juga saya, di mana kita membongkar aktiviti-aktiviti tersebut yang sehingga kini masih beroperasi. Saya ingin memohon kepada pengerusi
ASEAN kita, ASEAN Chairman kita daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia, dan penasihat pribadi kepada Datuk Seri Anwar, iaitu bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Dan saya anggap Thaksin dia lebih pakar dan dia lebih mahir mengenai isu sepadan Myawaddi, membabitkan apa-apa pusat skema di sana. Kerana di dalam kalangan kepimpinan di Thailand, Thaksin adalah satu-satunya individu pertama yang menyuarakan hal ini. Kebimbangan beliau terhadap skam-skam kompaun yang masih beroperasi secara berluasa sehingga merosakkan reputasi dan keselamatan di Thailand. Jadi saya harap dengan pelantikan Thaksin sebagai penasihat kepada Perdana Menteri selaku pengerusi ASEAN, maka hal ataupun perkara yang berkait dengan sindiket di Myawaddi akan boleh ditamatkan pada tahun ini juga sebenarnya. Kerana ini membabitkan isu sepadan dan Thailand memainkan peranan utama. Dan seperti mana yang tadi Datuk Hisham maklumkan, di Cambodia selama ni kita bekerjasama baik dengan pihak MOI, Ministry of Interior di Cambodia, dan juga rakan sahabat kita daripada Global Anti-Scam Organisation, GASO. Kami sudah berjaya menyelamatkan lebih 200 orang di Cambodia saja. Tetapi baru-baru ini ada satu company yang sangat kebal. Company itu kita panggil nama macam mana? Wan Yin. Ha? Wan Yin. Wan Yin. Company Wan Yin ini berada di Dara Sako. Nama dia adalah Dara Sako. Untuk pengetahuan semua, company inilah pertama kalinya saya amat sukar untuk mengeluarkan mangsa daripada company ini. Dan untuk pengetahuan media semua, baru-baru ni ada satu mangsa yang telah membuat sidang media bersama dengan MSO Sabah. Dan dia telah memaklumkan bahawa di dalam company ini ada lagi 10 rakyat Malaysia. Dia maklumkan perkara itu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, 10 orang rakyat Malaysia pada hari ini telah pecah muka dia. Tangan dan kaki juga luka, dipukul menggunakan kerusi, tali pinggang dan apa sahaja jenis alat-alat. Kerana individu tersebut telah mendedahkan company ini dan telah mendedahkan ada 10 lagi rakan dia di dalam company itu. Jadi company ini terletak di Dara Sako bernama Wan Hai. Wan Yin. Wan Yin. Saya harap Perdana Menteri kita yang merupakan ASEAN Chairman dan merupakan Perdana Menteri bagi 10 rakyat Malaysia kita di bangunan ini, di Dara Sako, berilah kerjasama dengan Prime Minister Hun Manet agar dapat selamatkan rakyat kita di dalam bangunan ini. Bangunan lain no problem, tapi bangunan ini memang bagi saya sangat sukar. Jadi itu harapan saya sebagai Ketua Unit Human Trafficking di MSO, dan saya harap dengan tempoh masa pengerusi ASEAN kita masih lagi berkuasa sebagai chairman, saya harap perkara ini dapat diselesaikan secepat mungkin, terutamanya melibatkan apabila rakyat Malaysia. Terima kasih. Andrew. Ini mau saya pegang? Boleh. Boleh. Masih pegang. Thank 首先，非常感谢各位媒体的出席，还有我们 MHO 的团队都很支持，在一路来我们都无限的付出。今天呢，我们的背后你可以看到是28个家庭的受害者。我们回顾今年的2月5日呢，泰国已经是执行了3段行动，就是断水
不好意思，是断电、断网路、断柴油，这个方面到底治到今天呢是有没有效的？我可以就是说没有效，但是我们很感谢泰国的付出，毕竟他是在这个方面有做出了他的行动。我和阿西罗沙菲呢，我们在上个月我们去了美索边界的时候，我们在边界里面几乎拍下了8个园区，8个园区基本上都是在 operasi。为什么我们可以懂？他那边是在做 operation 不是 operation。为什么呢？因为每一个受害者当下联系我们，透过他们的社交媒体，透过他们的假号来联系到我们，还告诉我们里面的详情是怎么样。举个例子说，那边的军阀，就是那边的武装分子呢，他们是选择性去到一个园区里面去突袭。他们突袭呢，不是打包完全部的园区。举个例子，这里有10栋楼，我只是选择性突袭1栋楼而已，另外9间呢照常营业。所以这个诈骗要到几时才可以被瓦解？为什么今天我们来到 ASEAN Office， 包括外交部长，今年也是东盟轮值主席，就是我们的首相安华。为什么我们要来到这里？因为我觉得柬埔寨、老撾，包括缅甸，它是东盟之一。那我们能不能透过东盟的方法，组成一个临时部队，去到边界？当然也是要得到缅甸的政府军官的认同，可以去到边界营救我们马来西亚的人嘛？为什么我们这么多年来要营救我们马来西亚人会这么辛苦呢？而我们得到有利的情报，在里面也有少数的受害者来自于韩国、日本、印度，还有欧洲的等等国家。经常他们告诉我，军人已经进来把那些名单，外国的名单受害者已经把他们带回去了。为什么我们马来西亚不能呢？为什么外国可以透过外交的手段，可以这么轻易的联系到当地的武装分子，把他们想要的名单带出来？为什么我们马来西亚不能？马来西亚是今年的东盟的主席，包括东盟的国家，你们看不到柬埔寨这么大型的诈骗吗？有时候我们再看回去，诈骗的资产是什么？诈骗的 scam asset 是什么东西？就是猪仔。如果没有猪仔的话，谁可以去 drive 这个 business for 诈骗的 business？ 我们关注的不仅仅是猪仔，马来西亚全世界都好，有很多人，我们的身边肯定有认识的，其中一个一定会被电信诈骗、网络诈骗，一定是很多身边的人被骗的。为什么呢？因为就是那些诈骗园区没有办法瓦解。今天我们来到这里的目的呢，我们的诉求是什么东西？我们要的是ASEAN 东盟能不能够临时组成一个临时部队，去边界把我们想要名单的马来西亚受害者带出来。第二个，我想问东盟，你们几时才可以联合瓦解整个妙瓦迪边界的园区？这个是今天我们看这么多受害者哭到无泪啊！我真的跟你讲，我们处理当下不是处理猪仔本身的情绪啊，我们处理的是还有家人的情绪啊，他们本身的孩子，不是你们自己的孩子，你们觉得不值得同情。但是站在我们立场上，人道的立场上呢，我们必须要做出营救的行动。很多人误解说猪仔就是心甘情愿去的，但是很多你们不懂，他们是被诱惑、被骗过去的。当然，今天不是我们主要要澄清谁对还是错的立场，我们主要要让这个市场看到诈骗有多么的张狂。我们要解决的东西呢，我觉得要从根本开始，就是从猪仔开始。没有了猪仔，如何做诈骗呢？我们要越来越降低和 minimize 这个诈骗的可能性。接下来的时间，我邀请我们的受害者家属、当事人向你们陈述。Wakil. Ini wakil keluarga mangsa seorang. Okey, saya Tinggi sangat. Depan sikit.
Okey, saya wakil dari salah seorang keluarga. Saya hanya makcik kepada anak buah saya. Anak buah saya berada dalam ini selama 3 tahun. Okey, sebelum ni kami pernah melaporkan dengan buat laporan polis. And then polis hanya mengatakan dia panggil kami pergi dekat Wisma sini. Saya pernah datang Wisma sini 2 kali untuk melaporkan anak buah saya. First dia hanya mengatakan puan, anak buah puan bukan seorang hanya kena tangkap, kena tunggu. So kami tunggu selama setahun. Datang lagi sini dia mengatakan dengan kami, puan bukan seorang puan saja yang kami nak tolong, banyak lagi. Kena tunggu, dia cakap. Sampai bila nak tunggu, anak buah saya berada di sana dengan 3 tahun. Saya lost contact dengan anak buah saya dan anak buah saya boleh menghubungi ibu dia sahaja. Inilah tempat dia yang terakhir dia boleh bagi kami. Dia berada dekat sini. Myanmar. Myanmar Taichung. Myanmar Taichung. Selama ada orang bertanya kenapa nak menunggu 3 tahun. Yes, selama ni kami ada buat laporan polis datang Wisma sini tapi kami tak dilayan lah, hanya cakap tunggu sahaja. Sehinggalah saya berjumpa Datuk Hisham lah. Dan saya sekarang berada dekat sini mengatakan anak buah saya dah 3 tahun berada dekat sini. Anak buah tu lelaki ke perempuan? Anak Asal buah dari mana? Sabah. Sabah. Kudat Sabah. Anak buah saya lelaki. Berapa usia dia? 33 tahun. Sudah 3 tahun. Semasa dia pergi tu tahu tak yang dia pergi ke sana? Anak buah saya pergi sana hanya untuk berjalan-jalan dekat Thailand sama kawan-kawan. And then selepas itu 10 hari kami tak boleh menghubungi. 10 hari selepas tu dia menghubungi saya. And then dia cakap, Sen, saya makcik, dia mengatakan, Sen, saya nak minta tolong sebab kami dah kena tipu. Sekarang pun dia cakap bahawa tak tahu tempat dekat mana. Dia cakap tempat tu dia tak tahu dekat mana dan dikurung. And then kami membuat laporan polis, datang Wisma sini, tak ni lah. Dia hanya mengatakan puan tunggu sahaja. Dia sempat kongsi tak keadaan dia dekat sana? Dia hanya sempat kongsi dengan saya, dia dikurung dengan makan sehari saja. And then dia cakap dengan saya dia dah ditangkap dah macam ni. Berapa ramai kawan dia tu? Dia pergi 3 orang. So 3-3 tu kenal lah? Ya betul. Laporan polis dibuat dekat mana? Laporan polis saya membuat dekat Seredang. Seredang. Bila? Semasa anak buah saya melaporkan dia ni tarikh 24 hari bulan 10 2022. And then kami melaporkan sudah polis. Polis cakap tak apa puan, kita tengah tengok kes ni macam mana. Selepas tu kami tunggu tak ada apa berita, kami datang Wisma sinilah. Sama juga dia tak ada bagi apa kami lah. Dia hanya cakap puan tunggu sahaja. Macam ini. Satu laporan polis lah dibuat. Laporan polis dengan datang dekat sini 2 kali. Paling baru dia hubungi bila dan apa dia bagi tahu? Okey, baru hubungi ibu dia baru sahaja 3 hari lepas, and then dia boleh share dia location lah, terbaru location. Dengan saya, dengan makcik dia tak boleh hubungi dah. Cuma ibu dia sahaja. Saya wakil kepada anak buah saya lah. Okey. Saya ingat cukup tu. Untuk maklumat kita ada 25 ahli keluarga. 28 baru tambah 28. Kita ada 28 butiran mengenai mangsa-mangsa yang berada di Myanmar. Dan hari ini kita akan buat serahan 28 envelope, 28 maklumat dan detail lokasi pasport semua yang kita akan serahkan sekali lagi kepada Wisma Putra selaku ASEAN, wakil ASEAN untuk mencari solusi untuk menyelamat rakyat kita yang masih lagi terperangkap di sana. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup foto ah? Nak grup foto? Mana satu? ，OK， group photo， 我们拍一张 group photo， 一样啊，我们站回刚才的地方。 Sekejap, macam mana? Okey.
Tadi tak pegang tu ya. Okey. Gambar tu. Itu gambar yang itu tepat. Masuk dulu. Okey, kejap. Sudah ya? Ini dokumen. Tidak, ini 28. Ini nah, bisa nggak dibalik atau tadi isinya tadi saya isinya betul ada 3 orang. Tapi di sini ada 3 orang. Paling sama ada orang yang berbeda. Data dah masuk ke ada orang terima tu? Patutnya ada waktu itu. Ada waktu tu. Kalau tak ada, kita hantar kat pos. Hantar kat sini ya. Ayo, kita tak boleh, kita hantar kat pegawai ni. Surat pemakluman kita bagi. Hantar dokumen. 21 bulan 5. Mana?